Alhamdulillah, tadi kita berada di Museum Kambing. Museum kucing. So rasanya tak berapa menarik lah dekat sana sebab tak ada yang hidup. Semuanya jenis keras di kucing. Pasu-pasu lah. Pasu kucing lah. Patung. Patung kucing lah. So kepada siapa peminat kucing, bolehlah masuk sana. Bolehlah rajin-rajin membaca sejarah-sejarah kucing. Macam mana nama dia kucing. Kenapa tangan dia dua, mata dia dua. Tangan empat. Kaki dua. So kaki dua ke, tangan dua ke, ataupun kaki empat, tangan empat? Jawab komen di bawah. Bacalah di sana, ada tadi tulis. Tak sempat nak baca. So terima kasih juga kepada Makcik Kantin Kucing Museum. Dewan Bandaraya. Dewan Bandaraya Kucing kerana belanja kita orang makan sempena Hari Raya. House. Open cafe. Dan dia buat open cafe. Kebetulan open cafe hari ni makan free. Langkah kanan. SKP kena bayar. Sekarang ni kami on the way pergi Santubong Damai Beach Resort. So apa-apa pun nantikan aktiviti kami di sana. Gunung Santubong. Ciao. Gunung Santubong. So kita agak panjat juga daripada sini naik ke atas. Kalau ada kepak merah. Sekarang ni kita berada di Damai Central. Ya. Yeah. Pantai Damai Santubong. So banyak juga kawan tengok video-video sebelum ni ada orang komen datanglah Pantai Santubong. Inilah dia Pantai Santubong. Tak ada orang mandi ke? So kita tengok sikit. Oh ada duyung guys. Oh ini burung besar ni. So macam inilah keadaan dia. Pantai Santubong. Tapi tak ada pantai lah Tu tak ada pasir, batu je banyak. Boy. Tu, ngau. So apa-apa pun kita dah sampai. Dah sampai. Tapi tak sesuai nak mandi kat sini. Tak ada pasir tak ada pantai Banyak batu jatuh nanti, jom lah. Kita tempat lain. Tadi tempat lain. Ini tak sesuai. Banyak batu. So ni tak cantik. Ni kalau ambil gambar okey kot. Banyak. Men panas sana men. Panas ni. Sini. Panas apa? Kita ambil gambar men jap. Okey, warna rendah. Alamak kabut lah. Okey, nampak batu-batu sikit. Satu, dua. Okey dah, jom. Adalah kenang-kenangan. Sekeping gambar di Pantai Santubong. Macam nak ambil gambar tak, Jom? Tak nak. Kenapa? Apa? Tu ambil gambar Mama cepat. Mel, Cem, ini Yasmin. Papa, Mel. Papa nak bawa Mel pergi main patung ke? Ni ambil gambar. Ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu. Baik. Okey. Satu, dua, tiga. Sekejap Satu, dua. Okey dah. Tahulah. Pantai Santubong. Inilah dia Pantai Santubong Agaknya lah. Sana ada pantai. Sana ada pasir. Kat sana ada pasir. Terkeras tak ada. Cik nak main kat sana ke? Dia tak boleh mandi tau. Mandi. Nak pergi je? Jom. Okey, jom. Jom guys, kita pergi seberang sana. Kat sana ada pasir, ada pantai. Laut pada dalamnya. Sana tak? Sana ada pasir ya? Jom sana. Apa sini? Apa? Yasmin, pulang sini. Satu, dua, tiga dah. Angkap. Inilah dia Pantai Santubong. So kepada siapa yang power boleh kira batu bawah ni ada berapa banyak. Belanja sikit batu
Ada orang susun. Ha. Kira rasanya ada 14.250 ketol ni. Oh, dirakamnya. Kok dirakamnya? Okey, sekarang ni kita berada di pantai Damai Beach Resort di Santubong. Kak, buat apa tu? Budak seronok lah kat sini. Bagi kita yang tua ni biasa-biasa je. Tapi apa-apa pun dah sampai dah pantai Santubong. Macam inilah keadaan dia. Cem, jangan basah. Jangan basah seluar. Nanti basah nanti. Ombak tu tembak Cem nanti. Nanti dia jirus Cem. Ha. Dia jirus Cem nanti. Main atas. Tak mau main bawah. Alah, main kat sini aja. Nanti dia... Ha. Basah tinggal So macam ni je lah Tak adalah sehebat mana pun. Tapi pantai dia cantik. Air dia okey. Nampak macam tak kotor. Meriah. Cuma dia tak meriah lah. Tapi pantai air dia bersih kan. Air dia bersih. Okey lah. Kalau bawa baju untuk mandi ni best juga. Itu je lah. Tarikkan tangan kakak sikit. Tarik tangan. Main-main. Kata tarik tangan sikit. Habis tu macam mana? Betul lah. Sing-sing bukan tarik. Kakak tolak ke depan. Gitu. Alah, tangan Papa satu. Mama lah. Kakak Yasmin marah Papa guys. Okay, rasanya lepas ni kita nak balik hotel. Balik hotel. Rehat sikit. Tu petang nanti kita nak keluar makan seafood yang first kita sampai hari tu. Memang macam gini kan. Sedap, murah, cepat. Harap-harap macam tu baju. Allah. Sedap, murah, cepat. Tu yang paling penting. Cuma penat nak mendaki atas bangunan tu je. Dia sebab naik van